Aziza dari Melaka. Basically saya ni pembimbing Al-Quran yang mengajar Asma Ulisna sama ada secara online ataupun offline. Kemudian saya ada buat program motivasi bersama dengan suami. All the while pun apa-apa program. Dah berapa tahun dah buat contoh Quran dan motivasi? 10 tahun 10 sebenarnya. tahun kepakaran dalam bidang tu lah. Kemudian kata saya ada kafe dekat Melaka, Dessert Cafe. Berapa tahun? Itu dah more than 6 years lah. Masih? Tidak. Sebab okay. apa? Last year we all jual. Reason being anak I dah boleh buat sendiri, so dia ada buat kafe dia sendiri. Habis tu kemudian anak I masuk dulu. Kemudian BE. Kemudian suami masuk. Dan bila dia cakap dengan saya, satu saya cakap dengan dia, jangan ganggu saya. Banyak kelas, setiap hari saya ada kelas, saya kena buat nota apa semua slide. Saya tak ada masa untuk buat benda lain. I encourage, I boleh bagi reference my friend and so on. Tapi untuk nak pergi event ke nak apa-apa semua, tak ada masa. Jangan kacau I. So kemudian dia beli tiket untuk pergi BAS. Dan saya ni jenis sangat suka dengan ilmu. Tak kisah ibu dunia, tak kisah ibu dunia ke akhirat ke. So bila saya pergi, saya bila tengok ramainya orang. Terkejut kan? This is real. This is real lah kata. Kemudian semua pakai baju yang sama, color yang sama menunjukkan kesatuan uti. Dan semua muka senyum-senyum, peluk sana tak kira bangsa. So I kata, this is very good culture. So during the class for 2 days, banyak benda yang saya belajar. Is an eye-opener to me lah ya. But still decision untuk continue atau tidak, saya tak tanya dengan siapa. The next morning, Alhamdulillah pagi tu saya bangun awal, saya solat. Saya zikir dan saya nangis. Sebab saya tanya, at my age, saya dah tak pusat. Saya nak ngajar ngaji, itu sahaja. Saya tak nak buat benda-benda lain. Bukan maknanya kita dah cukup dalam segala-galanya, tapi it's high time untuk I have my ni apa yang I suka buat. Kemudian apa soalan saya dah, soalan dalam diri yang bertanya. Dalam diri saya tanya. Soalan yang pertama, saya dah kehilangan muda, but saya masih ada lagi stay hidup, diberi kesihatan, diberinya ilmu, diberinya kelapangan, tidak disibukkan dengan cucu pun anak-anak. Kau ingat aku bagi 4 warna ni free ke? I have selected you untuk memberi manfaat kepada umat. So that is the first answer. Beremah. So I keep on nangis. Saya kata second question. Ramainya, kenapa bangsa-bangsa lain yang berdiri di atas stage tu, kita mengenai, bila kita mati, Maha Pencipta akan tanya, berapa ramai you sudah tolong orang? Dia bukan tanya berapa duit you ada, berapa rumah you ada. So ditegur oleh orang bangsa lain. So again jawapan tu, kau ni pandai je mengaji, kau baca je Quran setiap hari. Kan ada ayat aku, kalau aku kata aku nak jadikan semua Islam mudah, tapi aku jadikan berbagai-bagai kaum untuk kita saling kenal mengenal, sayang menyayangi, nasihat menasihati. Ingat, hidayah milik aku. Nombor 3, ingat hanya dengan mengaji ke sahaja dalam konten kau masuk syurga. Memberi manfaat dengan memberi kesihatan kepada orang tu bukan kejahatan yang jihad. So saya that 3 answer that I dapat really kata betul-betul tembuskan diri sendiri. Pagi tu lepas subuh I jumpa Melaka, kata InsyaAllah I am with you. So I explain dia. So kita menjadikan ini sebagai jihad. And the first testimony is bila saya jumpa dengan kawan, saya tengok kat Facebook, kawan saya tu dekat tanya father dia. So aku tanya dia, ni budak masa sekolah menengah tau. Kita kenapa ni father dia? So dia kata father dia masuk ni sebab dia tadi apa tu, dia stroke dah 2 tahun lebih. So itu boleh ke saya datang ziarah? Firstnya kita baru-baru first saya kata, okey kata, saya pergi dekat Sungai Buloh. So masa pergi Sungai Buloh saya jumpa dan kita bercerita, dan pada waktu itu ada pants yang extra sebab nak tukar size. So entah macam mana father dia dah lupa dia dah pakai pampers, dia agree nak pakai. So suami saya pakaikan, really macam Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Dia terus bangun. Dan yang kaki tu dia baling tu.
Dia march. Ya Allah. Dia march. Lepas tu kita copy betul benda ni. Dan masa tu kita pun bukan pandai sangat kau dari sini benda apa kan. Atau dia jalan. So dia jalan. Dan suami saya duduk diri kat belakang. Tak jatuh kan. Tak. Dia jalan dia buat sebab dia ex-army. Umur 89. Dia buat, dia march. Lepas tu dia buat plank. Lepas tu dia dah dengan suami. Dengan kita orang dia kata, kalau kata dia boleh jalan, memang the first thing yang dia nak buat adalah untuk sujud. So lepas tu dia dah march, terus sujud. Ui, that I tell you that is the moment I baru realise orang yang selama ni sakit dan kita beri nikmat, walaupun dia boleh tidur ataupun boleh jalan seketika pun, means a lot lah untuk orang yang melalui keadaan macam tu. So saya cakap the more day to day lah, semakin menunjukkan kita ni perlu nampak BE ni sangat-sangat beruntung lah sebab Allah pilih kita. Kemudian saya realise throughout perjalanan saya dengan BE, saya menjadi orang yang lebih terhati. Yang pertamanya, selama ni saya tak kisah jantung ke, liver ke, apa benda ke, yang saya tahu saya jaga makan, saya pergi exercise, kita solat, kita buat hal kita dengan family kita. Orang lain tak. Sejak saya buat BE, mata ni sangat penting. Sangat, maaf, kesian orang tu jalannya macam ni. So, kita dan bila saya doa, ya Allah, setiap pagi kau hadirkan orang-orang yang kau pilih yang memerlukan perkhidmatan kita. Ya Allah, kau hadirkan fighter-fighter yang kau pilih untuk sama-sama berjihad dengan kita. So memang benar bila kita tengok handphone tu sakit, ini sakit, itu tu. So kan, kita minta, memang betul ramai ni. So kita pergi jumpa. Of course, kata along the way tu, up and down tu memang ada. Just dia kata niat kita jadi kepala kita api, kita pergi berhenti kat mana-mana station tu pun, ada orang naik, ada orang turun, biarkan. Kalau kata dia sign up dan dia move together with her, Alhamdulillah. Kalau dia tak, dia stop kat situ, Alhamdulillah, ala kulli. So kita jadi sangat berlapang dada, tugasan kita untuk menyampaikan. Dan sejak saya move on dengan suami saya rasa sangat-sangat tenang. Perjalanan kelas-kelas saya mengaji semua, saya still continue. Sebab kalau kata kita nak dengar upline, kopi bulat-bulat, ada benda yang saya tak boleh terima, sorry to say. Sebabnya, kalau you suruh tinggalkan kerja saya sekarang ni untuk 3 tahun, saya tanya suami saya, boleh tak you guarantee kita boleh hidup lagi 3 tahun? Apa yang saya nak jawab dengan ilmu yang telah Allah bagikan pada saya? Apa yang saya nak jawab pada anak-anak yang saya didik sejak daripada umur 4 tahun ni, dah sampai kata 8 tahun, dah boleh daripada kenal alif bata, dah boleh sampai berapa juzuk apa semua? Apa yang saya nak jawab? Dan saya bukan setakat mendidik dari segi bimbing ngaji, tidak. Saya lebih pada menyayangi anak-anak ni, mendidik, membentuk akhlak. Dia 3A lah sebenarnya. Pertama, agama. Kedua, akhlak. Ketiga, baru akademi. Dan saya selalu cakap dengan orang semua, with or without me, you nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke apa, dalam hati mesti ada Al-Quran. Dan of course hadis, ikut saja apa yang Nabi buat. So kita akan dapat fadilat dia di dunia dan juga di akhirat. So insyaAllah, so nasihat saya pada orang-orang yang di luar sana, apa pun yang hadir adalah dihadirkan oleh Allah. Just that dia hadirkan melalui BE saja. Dan apa-apa bangsa pun, mereka semua adalah dari umat Adam. Kita perlu bersangka baik, segalanya Allah hadir tu ada pembelajaran. Seumpama macam kita bila hadir di Japan ni, Mount Fuji, pertama saya pandang Mount Fuji tu melihatkan kebesaran Allah yang kabir, yang mutaklabir, dan dia antara nampak dengan tak nampak. Dan itu melihatkan diri kita juga. Bagaimana diri kita ni antara nampak dan tak nampak. Kita datang daripada yang suci, yang kudus sejali, untuk mengeluarkan yang kudus sejali itu kena betul-betul lihat, betul-betul pandang dengan hati yang tulus, baru boleh nampak. Dalam kita semua ni, kita semua ada mutiara yang sangat-sangat suci, yang boleh digilap kembali. Sebab dia dah lama malam, dia perlu digilap kembali untuk kita terus menjadi rumah yang lebih baik, terus membuat perkongsian dengan orang lain, dan kita terus berjihad semata-mata kerana Allah. Dan saya selalu ingat,
Bagaimanapun setiap langkah saya keluar dari rumah apa daripada niat daripada dalam rumah dan sebagainya, niat untuk memberi manfaat pada umat. Sekiranya ada kebaikan dalam apa sahaja yang aku lakukan di atas muka bumi ini, ya Allah, aku hadiahkan kepada kedua ibu bapaku, kepada mentua dan semua ibu bapa di atas muka bumi ini yang masih hidup ataupun telah meninggal. Dan saya cakap pun dengan kakak saya pilih jalan ni, ya. Allah hadirkan nak jalan ni. Satu, of course, nak menyucikan semua dosa kita. Yang keduanya, untuk menaikkan martabat kita tinggi di sisinya. Yang ketiganya, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya cakap dengan kakak saya, sebab dah tak ada mak dan ayah, kata kakak, saya tak ada dapat, saya yang bongsu, saya tak dapat memberinya benda-benda yang lain. Tapi apa yang saya dapat beri adalah sentiasa apa saja saya buat, mak ada dalam hati saya, mak ada, ayah ada dalam hati saya. Maknanya kakak yang kedua yang jaga saya sejak daripada kecil. Saya teruskan perjuangan kita demi kerana Allah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Liza.